Hari ini kita jalan-jalan ke Muzium Telekomunikasi Negara atau Muzium Telekom. Sebelum masuk pun dah ada beberapa cut-out figures atau booth telefon lama yang korang boleh bergambar. Okey, entrance dia macam lorong, nostalgia sangat. Lepas tu masuk-masuk je kita nampak replika besar telefon gagang atau vintage. Gitu. Ada juga sejarah dan cerita di sebalik bangunan ini sendiri. Tahukah anda bangunan ini pernah menjadi ibu pejabat bagi Jabatan Telekomunikasi Negara? Masuk-masuk je, ia membawa kita menyelusuri semua kaedah atau cara bagaimana kita manusia menyimpan dan menyampaikan satu-satu berita atau mesej sejak berzaman dahulu hinggalah ke hari ini. Dari membuat bunyi menggunakan ketuk-ketuk untuk menarik perhatian sebelum menyebarkan mesej kepada ukiran-ukiran di pelbagai mukaan keras, kertas, malahan fabrik kepada cara elektronik yang kita familiar hari ini. Usah risau, setiap bahan pameran ada label dan tulisan penerangan ya. Jadi jangan risau kalau tak faham. Dan bolehlah spend masa untuk slow-slow baca. Dipaparkan juga garis peristiwa mengenai perkembangan sistem telekomunikasi secara amnya di kala sebelum Masihi dan selepas Masihi. Terdapat juga banyak bahan pameran di samping penulisan tentang figura penting di sebalik mereka. Juga patung-patung mewakili operator untuk kod MOS dan patung-patung yang mewakili operator telefon wanita yang mana masing-masing memainkan peranan penting dalam menghubungkan maklumat dan panggilan. Sewaktu lautan kami, terdapat tayangan video yang menerangkan lebih lanjut akan cara kekangan sistem telekomunikasi dan juga detik bersejarah sepanjang sistem itu digunakan. Jujur cakap, pada mulanya kami beranggapan bahawa muzium ini hanya mengumpul dan memaparkan telefon sahaja. Tapi jangkaan kami meleset ya. Rupa-rupanya lebih daripada itu. Ia menceritakan kewujudan sistem komunikasi bermula sejak era manusia prasejarah sehinggalah berkembang ke era serba moden. Turut dipaparkan transformasi teknologi komunikasi dari telegraf, telefon beroperator, tanpa operator ke telefon pintar. Juga perkembangan telefon awam yang saya pasti ada kalangan kita pernah gunakan. Dan golongan lebih muda semestinya cemburu ya sebab tak pernah guna, kan? Apa pengalaman bergayut anda? Ceritalah sini. Okey, sampai berjumpa lagi. Bye.